banyak MIG gas portable welding machine, dia ada satu kelemahan. Bila dia buat pertama titik welding, hasil dia agak gelap sikit. Sebab tu, bila dia tekan switch, wire dia sudah sampai tapi gas belum sampai. Gas keluar, baru wire keluar. Sekarang ni, cahaya MIG 200 Pro, dia boleh settingkan pre-flow. Kita tekan 2 kali tekan bahagian sini. Ini untuk settingkan masa gas keluar berapa lama baru kita buat welding. Sekarang kita settingkan 0.2 saat. Walaupun pertama titik, hasil dia pun bersih dan cantik. Ni jangan set terlalu lama. Contoh, kita set dalam 1 saat buat welding. Rasa dia lambat keluar. MIG 200 Pro ni dia memang mencukupi 200 ampere api dia. Kita cuba dekat C channel yang tebal ni. Memang cair dan cantik. Kadang-kadang kita nak pergi site ke, nak pergi tempat yang tinggi ke, kita tak sesuai angkat mesin yang besar. Jadi kalau kita nak guna portable machine dan juga boleh welding atas besi tebal, kita boleh pilihkan cahaya MIG 200 Pro.